Assalamualaikum semua. Hari ini saya datang untuk nak memperkenalkan remote merangkap keyboard yang boleh digunakan untuk IPTV box kita. Yang paling canggih, ada macam-macam model, tapi saya rasa ini paling canggih dan paling mudah untuk digunakan. Okey, kita buka. Okey, ni dia remote dia. So ni untuk kegunaan remote untuk tengok TV. Lepas tu untuk aplikasi Android, kita pusing belakang. Lepas tu dia ada keyboard. Memang mudah, memang senang. Okey, jom kita cuba apa lagi yang ada dalam ni. Okey, remote keyboard satu. Lepas tu dia ada okey, ni USB untuk connection remote. Kemudian ada charger dan manual dalam bahasa Inggeris. Senang je. Okey. Okey, mari kita cuba. Kita cuba masukkan, mula-mula kita connect kan. Masukkan USB connection dekat box kita. Tu baru saya masukkan. Okey, kita cuba. Tak tahu ada bateri ke tak ni. First kali macam ni cara nak guna ialah on kan dia, tekan kat atas ni on. Okey, dah ada. Macam kita nak tahu dah ada, tu ada cursor di TV. Okey. Okey, nampak tu. Anda nampak tak cursor berjalan-jalan? Tu dia. Macam ni nak gerakkan dia, kita just gerakkan tangan je. Gerakkan tangan je. Cursor berpusing-pusing. Gerakkan tangan je. Okey. Gerakkan tangan, cursor berpusing. Nampak tu cursor dia? Untuk Android. Okey, kalau kita nak tukar TV, naik atas terma macam kita punya, tapi lagi cepat. Nampak? Lagi pantas. Berbanding dengan kita punya Android yang sedia ada, ataupun kita punya remote yang sedia ada. Okey, kita tekan okey ni, okey. Kalau kat tepi tu nampak pantas, laju. Kita cuba lagi. Nampak tu cursor dia. Tu nampak cursor dia. Pusingkan tangan macam itu je cursor dia bergerak. Okey, kita nak cuba pergi ke Android application pula. Okey. Ni kita tekan home kat tengah ni. Okey. Okey. Dapat kita cuba. Tak dapat lagi macam mana nak tekan home ni. Okey. Baru je pakai. Kita nak cuba tekan home. Nampak. Okey. Di situ nampak cursor. Ke situ gerak-gerak, kita pusing-pusing macam tu je. Okey, kita nak cuba pergi dekat menu. Dia macam mouse punya ni ya. Nak gerakkan cursor. Nampak? Dia pusing-pusing macam ni je. Ataupun tak nak pakai cursor, kita boleh pakai movement tu. Okey, nampak tu. Nak gerakkan cursor, saya just gerakkan tangan je dengan mouse ni. So cursor tu dah bergerak.
Okay, let's say kita cuba YouTube. Okay, start later. Kita YouTube. Okay, kita cuba nak cari apa-apa Okay, ini kita cuba. Okay, kita nak cuba apa kita cuba banjir di dia jadi Cina ni sebab setting kat situ. Okay, tolong. Okay, kita cuba nak cari banjir sebelum tu sebab kan ni dia jadi Chinese, dia tukar di Chinese tu, daripada Chinese jadi English. Jadi English baru kita boleh type apa je. Kita cuba cari Maharaja Lawak. Maharaja salah. Salah. Maharaja salah ni. Maharaja Yes. Lawak Mega. Okay. Dah ada tu nampak. Kita pilih mana kita nak. Kerza ni. Senang tak senang. Okay. Okay. Lepas tu kita besarkan. Okey. Nampak? Canggih kan? Canggih dan mudah untuk digunakan. Okey. Kalau nak tukar channel, kalau tengok TV, sini ni. Ni channel tambah, ni channel tolak, ni volume, ni kurangkan volume, menu lock dan sebagainya. Okey. Okey. So, dapatkan segera remote untuk Android box dengan harga paling berbatutan daripada saya. Market dekat luar 180. Saya akan jual lebih murah daripada ini. Okay, bye.